Jadi Alhamdulillah hari ni dah 1 hari setengah kan dengan kita. Boleh share mana pengalaman 2 hari tu? Pengalaman 2 hari ni banyak membantu saya lah untuk belajar perkara yang selama ni saya ambil mudah lah, terutama macam bab taharah ni. Sebab taharah ni dia membawa kesan kepada ibadat kita lepas tu. Suci dan bersih tu sebelum tu kita ingat sama, tetapi rupanya suci dari konsep syarak tu lah yang lebih penting lah. Itu yang saya belajar, dan juga dari jenis apa ni ngaji semua tu lah, dan cara-cara nak atasi dia tu semua tu lah. Kita sekarang langsung bab jemaah dan kayaknya aku jalan soalan pada tuan yang tuan nak belajar lagi. Pasal solat berjemaah ni banyak benda yang kita terlepas pandang, terutama dari segi niat. Pada masa bila kita nak niat, terutama macam kita lelaki, saya baru tahu yang solat Jumaat tu yang kita kena hadirkan 4 perkara yang penting. Sebelum ni saya hadirkan 3 yang qasad, ta'yin, tauhid tu semua tu pada masa kita solat fardu, dan kita hadirkan niat berjemaah tu lepas takbiratul ihram. Tetapi dalam solat Jumaat benda tu kena ada niat bersama imam tu masa takbiratul ihram. Itu benda yang saya baru tahu hari ni. Orang kata bila kita beramal dengan berilmu ni lagi sedap sikit lah dia punya beramal tu. Dan saya rasa kursus-kursus empat ni patut kita join lah untuk tambahkan ilmu lagi lah. Jadi insyaAllah ilmu yang disampaikan oleh Ustaz tadi amat berguna, dan saya akan praktikkan lah selepas ni.